Bagi saya ini satu penderian yang menyentuh perasaan saya. Sebagai anak muda, mungkin sedikit muda daripada saudara berdua, tetapi bila melihat seorang Perdana Menteri yang ada small margin, ya, anytime dia boleh jatuh, tapi dia tetap bertahan dan tidak kompromi di atas desakan Presiden UMNO ketika itu. Ini membezakan hari ini dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebelum tu, adakah sebab Tan Sri Mahyudin tidak berkompromi, tidak melantik Zahid sebagai TPM, tidak setuju untuk campur tangan dalam kes mahkamah Datuk Zahid, adakah itu punca awal kejatuhan Mahyudin at the end of Ya, it? itu jelas. Di mana 15 ahli parlimen menarik diri daripada sokong kepada Tan Sri Muhyiddin dan menyebabkan jatuh.